Sultan Brunei ni dikenali sebagai antara sultan paling kaya dekat dunia lah. Tapi satu benda yang ramai orang tak tahu, Sultan Brunei ni dia ada tanggung kos operasi dekat Madinah. Orang tahu koleksi kereta yang paling banyak 7,000 kereta dengan istana paling besar dekat dunia ni. Istana paling besar tu Istana Nurul Iman, ada 1,700 bilik, nilai dia dalam 1.5 billion US dollar. Koleksi kereta saja dekat 5 billion US dollar. So Sultan Brunei ni dikenali dengan kemewahan lah, sebab ada minyak yang banyak. Lepas tu banyak pegangan dalam saham-saham minyak. Tapi apa benda yang bagus orang tak nampak? So bila aku visit Brunei, aku nampak satu, memang minyak paling murah lah. Berapa sen lah? Elektrik murah, cukai tak payah bayar. Mana ada cukai pendapatan. So semua jalan semua Sultan buat, tol tak ada, hidup paling tenang, tak ada orang main minta sedekah. Kira hang tak boleh susah, kalau hang susah Sultan belanja. So memang dijaga rakyat dia. So kalau kita perasan dekat Masjid Nabawi, dia ada payung hak buka tutup tu, ada dekat 250 payung. Dan setiap payung tu dia ada macam fan kat kedai mamak. Fan tu kan keluar mis ayam. Dan setiap hari 250 payung besar ni dia akan buka waktu subuh, maghrib. So untuk run benda ni dia ada operational cost. So depa anggaran satu payung tu dalam 2,000 duit depa rialan. So kalau convert main duit Malaysia dalam 2,500. So kali dengan 250 payung, dengan bil elektrik, bil maintenance, bil ayak apa benda semua, satu hari nak operate benda tu saja dekat 500,000 juta. So ada depa kata Sultan Brunei payung, kos operasi payung. Dan benda ni tak openly being said lah, sebab yalah kalau kita sedekah buat apa kita nak pergi bagi tahu semua aku tolong, aku buat benda baik.